Hmm. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey guys, hari ni aku berada lagi di kolam Kuala Kedah Sport Fishing. Macam biasa, gerak solo lagi. Main nak try casting lagi, nak cari strike di kolam ni. Hari ni ada mana-mana lah kan. Hari ni orang tak berapa ramai. Pagi ni aku sampai, so nak main game casting tu sedap sikit lah kan. Tak mengganggu. Itu dia. Tiba-tiba tokek muncul memang aku kata. Okay. Terima kasih kepada yang biasa datang ke Kuala Kedah Sport Fishing. Pihak kami daripada KKSF mengalu-alukan kehadiran pemancing untuk datang ke sini. InsyaAllah kami akan cuba memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan, kepada pemancing-pemancing yang datang kat sini, menyediakan ikan-ikan yang lebih saiz yang lebih selesa untuk tuan-tuan. Dan juga kami mengharapkan support daripada tuan-tuan dari segi masalah dalam pengurusan kolam, insyaAllah. Terima kasih. Okey, itu dia kata-kata haluan dari Tokek. So yang mana yang terdekat ni, area Kedah Palih ni, jemput mai lah. Kita layan mancing dekat Kuala Kedah Sport Fishing ni. Suasana kat sini memang terbaik ya guys. Ikan dia pun terbaik. Okey guys, jom aku nak set up dulu barang. So aku nak start mancing. Siap. Okey guys, ini pagi ni aku nak try casting dulu pakai SP. So aku baru beli SP dari Strike Bro tu guys. SP apa? Badas Cabi. Ni SP ni. So aku nak try SP ni. Ni yang color terbaru tu kan. Dua color. Aku nak try tengok ni. So jihit 5 gram. SP ni panjang kan. Ekor dia panjang. Lepas tu badan dia panjang. So dia bulat-bulat ni kan. So aku kerak satu jihit 30 ni. Tapi panjang. Tapi tak apa, kita try. Ni ngam lah. So kalau nak main, orang kata apa, nak main yang jihit yang kecil lagi, masa 10 tu kita boleh potong ni. Potong dia punya bulat-bulat kan, bagi ngam. Ni pun aku potong satu ngam. Tengok video daripada main kolam cakap strike padu ni pakai SP ni menjadi. So kita try kat sini pula. Kat sini tak nampak lagi orang pakai layan SP ni. Kita try tengok. So spinning pun aku bawa guys. Spinning aku bawa set ni, casting apa, Brutus, casting Brutus travel rod. Ada aku spare lah ni. Ikut kalau tak larat nak casting, nak main pelampung kan. So aku bawa lah spinning. Udang pun aku dah beli dah, spare saja. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, first cast of the day.
Oh, dah kena kok. Awal kena kok. Rồi bang. Sebarang belah. Kalau cabut. Aduh, tak lekat. Ada ambil guys. Depan tu lah. Leh. Ha? Lucu ke? Kau meo tu aramu. Tak lekat. Alhamdulillah. Strike off camera dah. Bukan dekat. MJ. Dia nak makan SP kecil guys. Kita duk bagi SP 8cm. Tukang SP 6cm Ocean Blue. Tiba tu weh. Mantap. Weh. Solid hook up. Duduk tak diam lah. Duduk tak diam lagi. Aduh. Oi, solid eh. Gari lupa bawa pula. Gari lupa bawa pula. Nabil, bawa gari tak? Gari tak lupa bawa. Patut payah boleh ikan, gari tak bawa. Tuk tak kena. Tuk tak bawa. Buset balik. Makan apa SP kau? SP biru Ocean Blue. Bukan SP 6cm mau kan? Benar. Mau 6.
tengah hujan. Telan solid. Telan. Solid guys. Dia ambil. Tak. SP Z-Man tengok dia makan. Color hijau. Yo, boleh dah tahan saiz. Mantap. Guys, cukup sampai kali ni dulu video aku kali ni. Ibu sudah mari. Tengok pelan-pelan guys, pelan-pelan. Ni aku belakang kita satu orang ni, golok ni. Golok ni. Seram ni. Ni kuat. Hujan ni tak lebat lagi. Tapi ada buruh dengan kilat apa. Tak berani dah. Okey, cukuplah. Tak salah subscribe like tu. Alhamdulillah. Dah juga mana-mana dan kan subscribe on SB semua. Alhamdulillah. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang bawah dia macam biasa, berjumpa untuk subscribe dan